Assalamualaikum. Saya akan tunjukkan satu fungsi baru untuk MySolar Time version V17091 lah. MySolar Time board yang kita bekalkan, dia ada dua HDMI port pada bahagian belakang. So user boleh duplicate screen. So kita dalam sistem sekarang yang barunya, kita mudahkan user untuk duplicate screen tu lah, in case kalau nak pakai dual screen juga yang ada dalam MySolar Time box tu. Mudah je, klik pada quick setting, dan kita ada satu button sini, kita panggil the switch display. Tekan switch display, nanti dia akan keluar pilihan untuk switch display. So normally kita akan duplicate screen lah. So screen, kalau kita ada TV, ada dua TV, TV 1 dengan TV 2 dia akan paparkan benda yang sama. So kalau kita pakai dual screen pada MySolar Time box, mudah je macam mana nak set dia. Pada klik quick setting, klik switch display dan pilih duplicate. So kalau kita duplicate, dua-dua screen tu akan jadi sama lah. Okay, sekian, terima kasih.